Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, hari ni KCDT dah siap mapping untuk CDI Cozy. Jadi ni ada timing kuda, letup exhaust berapi, mod highway, mod race main dekat. Apa yang kawan-kawan akan dapat, ni order daripada Tuan Razli 6980, nombor tracking akhir sebagai rujukan owner. Jadi dia order untuk PNP Chris MR2. Jadi untuk CDI ni akan dapat full set macam ni sampai boleh PNP terus. Untuk Modernas Chris MR2 tak perlu potong wire, tak perlu sambung wire, cuma perlu PNP saja. Cabut CDI lama, pasang terus. Kalau EFI ada wire merah tau, kena pasang. Jadi cara pasang untuk EFI, siapa yang order, KCDT akan bagi cara pasang video. Dapat CD untuk install aplikasi, stiker dapat juga, dan seterusnya kawan-kawan akan dapat butang mod untuk tukar-tukar mod. Nak mod highway ke, mod race main dekat ke, tekan je. Waktu bawa jalan motor boleh tekan-tekan, waktu berhenti pun boleh tekan-tekan, tiada masalah. Jadi akan dapat wire USB untuk mapping CDI. Jom kita tengok mapping owner. Kita masukkan USB ni. Lepas tu kita buka aplikasi. Lepas tu kita connect kan, reading data. Mod 1 mod highway, mod 2 timing kuda bunyi seketul-seketul, mod 3 letup api low, mod 4 sebu helikopter, mod 5 backfire, mod 6 timing kuda boleh bawa jalan, mod 7 letup api power, mod 8 mod race main dekat dan mod daily. Okay, jadi kita nak keluar, off kan, tekan pangkah, tekan yes. Okay, jadi data dah tersimpan dengan baik dalam chip CDI. Jika kawan-kawan berminat untuk order CDI siap mapping, kawan-kawan boleh WhatsApp nombor KCDT di bawah. Terima kasih support.